Yang tadi Ustaz kongsikan tadi tu, tuan rumah yang Ustaz selawat tu di Parit Surau Parit Gading, namanya Abang Khamsun. Khamsun, Ustaz makan dengan dia semalam. Dia cerita rupanya dia adalah bekas penyakit kanser, bekas pesakit kanser stage 4 sampai dah pecah dalam badan dia tinggal tulang dengan kulit, dah teruk sangat, kemo dah 7 kali. Lepas tu doktor nak sambung lagi 12 kali, dah tak sanggup, dia tak nak, badan dia dah kering kan. Jadi kata dia ada satu ustaz nama Ustaz Ismail. Ustaz tu suruh dia selawat. Jadi Ustaz Ismail pun datang dengan rombongan buat selawat di rumah dia. Nah, sejak tu kata dia berselawat sejak tu. Selawat banyak-banyak. Dia kata kesan dia berselawat tu lah akhirnya hari ni dia sihat. Nah, semalam Ustaz makan dia selera makan, badan dia dah berisi dah. Dia kata berkat selawat Ustaz. Dahsyat selawat tu. Selawat tu ubat. Ubat. Itu salah seorang lah kawan kita yang berkongsi semalam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.